Okey, baik. Kita bersama dengan pemilik laporan itu tadi, Karl Nunis, untuk perbincangan lebih mendalam pemilihan Nur Saiful Zaini sebagai Ketua Jurulatih Skuad Remaja Negara. Karl, apa khabar, Karl? Khabar baik, Akbar. Kerja keras hari ini, Karl? Ya, cari jurulatih baru, cari bekas jurulatih. Baru dua-dua fair laporannya. Baik. Daripada kacamata dan pendapat seorang wartawan tentang pemilihan Nur Saiful Zaini, silakan. Satu tindakan yang tepat apabila kita mendengar huraian daripada Datuk Seri Subhan Kamal mengenai satu riset oleh Barisan Kejurulatihan apabila kita tahu kan selepas ada banyak percanggahan idea dan juga matlamat selepas pelantikan Saljit Singh selaku Ketua Jurulatih Negara, beliau menamakan Ivin Iswaran untuk menjaga pasukan remaja, tetapi kita tahu kekangan masa dan juga pelbagai projek skuad senior dan kemudiannya Ivin Iswaran menawarkan diri untuk menarik diri selepas untuk memberikan fokus terhadap Persatuan Hoki Kuala Lumpur menang buat kali kedua AGM selaku Presiden. Jadi ini satu orang kata reset button yang tak ada individu yang lebih tepat untuk kembali mengisi kedudukan ataupun posisi yang pernah pun beliau sandang pada 2016 hingga 2020 yang lalu, beraksi di pentas Sultan Johor dan sebagainya. Saya fikir ini satu orang kata calon yang terbaik untuk mengemudi skuad remaja negara meskipun 5 bulan saja lagi, tapi pemain remaja negara harus tahu yang kalau nak main hoki kena lepas Nur Saiful Zaini, baik dari peringkat kelab ataupun pemain remaja. Kerana kebanyakannya sekolah-sekolah ini merupakan sekolah angkat oleh program TNB. Jadi kalau dapat menangi hati Nur Saiful Zaini di peringkat akad umbi, kebarangkalian untuk berada di peringkat nasional, peringkat negara lebih besar. Dan perkara ini mereka harus buktikan untuk berada di kedudukan yang terbaik di India nanti dengan 24 pasukan yang bertanding, berbeza dengan edisi yang terdahulu di Kuala Lumpur hanya ada 16. Saya fikir 4 anak tangga dalam edisi yang terdahulu, kedudukan ke-12 daripada 16 tu bukanlah pencapaian yang menakjubkan kerana kita pernah berada di kedudukan 4 yang terbaik dunia. 2013 Ya, betul. Nur Saiful Zaini mampu untuk melakukannya perkara tersebut, bukanlah untuk nombor 4 tetapi untuk tidaklah berada di tangga yang tercorot, mengikut reputasi besar dan juga CV yang beliau miliki dalam saingan hoki ni. Olimpian. Okey, Kak, saya tertarik dengan KPI beliau. Jadi mungkin Kak boleh kongsikan dengan kita apakah dengan kepakaran dengan pengalaman yang ada pada Coach Nur Saiful ini, KPI itu memang mampu untuk dijelmakan oleh Coach Saiful Zaini. Okey, penekanan KPI itu untuk kitaran Piala Dunia yang akan datang bukanlah pada penghujung tahun ini, iaitu pada 3 tahun daripada sekarang. Kalau kita tengok batch 2013 tu yang dapat kedudukan Liga 4 tu, mereka kekal bersama dalam tempoh 3 hingga 4 tahun. Agak tidak adil untuk kita meletakkan sasaran itu kepada Nur Saiful Zaini pada ketika ini kerana 5 bulan satu tempoh jangka yang sangat singkat. Akan tetapi untuk tidak tewas kepada pasukan ranking yang lebih rendah daripada kita, satu realistik KPI tersebut, dan 3 tahun, sepanjang 3 tahun ini kita akan lihat kerja-kerja yang disebut tabir oleh Nur Saiful Zaini ini akan lebih kita perincikan sama ada beliau mampu melakukannya ataupun tidak, kerana di peringkat hoki ini, di peringkat remaja ini, Nur Saiful Zaini antara kepakaran yang ada terbaik, antaranya Saiful Bahuzan, Wallace Tan dan sebagainya. So ini antara orang-orang yang terlalu berpengalaman di lebih 30 tahun pengalaman dalam saingan Liga Malaysia. Saya rasa tidak ada masalah untuk kitaran Piala Dunia 2 yang akan datang pada hujung tahun ini, sekadar untuk elak daripada berada di tempat yang tercorot. Okey, 2016 sampai 2020. 4 tahun sebelum memimpin skuad remaja kebangsaan, dan selepas 5 tahun dia datang semula. Jadi apakah kau rasakan bahawa dia akan membawa satu pendekatan baru yang lebih fresh, yang lebih segar untuk skuad remaja? Sudah pasti, kerana pada tempoh itu elemen sains sukan tidak begitu menebal pada ketika itu, dan pada ketika ini kita tengok dalam hoki moden, pegang bola tu dalam 2-3 saat saja, selebihnya berlari dan berlari dan berada di kedudukan dan posisi yang betul. So itu antara penekanan yang diletakkan dalam program latihan Coach Nur Saiful Zaini selepas dapat banyak pendidikan antarabangsa. Namun suka ataupun tidak, pemain yang beliau miliki ni dalam tempoh 5 bulan ni belum tentu ada pengalaman yang luas di peringkat antarabangsa. Kebanyakannya daripada mereka tidak ada pasukan dalam saingan Liga Hoki Malaysia yang lepas, kerana semua pasukan ambil pemain import dan pemain senior. Ya, betul. So pada 2 bulan akan datang kita akan ada Liga Hoki Remaja, dan pada ketika itulah Nur Saiful akan ambil pemain-pemain yang tidak berada dalam setup dia, dan
perbualan saya dengan Nur Saiful tadi, kebarangan besar untuk beliau tidak melepaskan pemain-pemain yang beliau miliki hanya 2 bulan, sebulan setengah untuk kesayangan Liga Hoki Remaja, untuk kekal bersama dengan program yang diketakkan bersama ISN dan juga MSN, untuk memberi sedikit jaminan yang mereka ni kekal untuk beraksi dalam sebagai satu pasukan yang agak lama. Kalau tidak, mereka berlatih bersama dalam kurang 2 bulan, kemudiannya akan dapat satu keputusan yang cacat marbah. Itu sekarang ni ideologi dan juga pemikiran terhadap pasukan yang bakal dibentuk dalam masa 5 bulan ni. Itulah, kita berperang dengan masa sekarang ni, kan? Okey, kita tahu bahawa tadi Kal dah sebut tentang reputasi Coach Saiful yang juga membawa TNB muncul juara treble Liga Hoki Malaysia 2024 ini. Apakah Nur Saiful ini boleh kita katakan akan menjadi antara coach paling berjaya lah bersama dengan skuad remaja? Paling berjaya kalau ikutkan Nur Saiful Zaini tidak pernah membawa pasukan remaja ke pentas Piala Dunia, kerana ada satu edisi itu beliau telah pun hikmahnya dipanggil untuk pasukan yang senior. Saya fikir untuk mendapatkan keputusan yang pencapaian semata-mata tidak adil, kerana beliau tidak perjalanan karier dia itu tidak berpaksikan terhadap saingan remaja, tetapi kalau di peringkat yang senior dengan Liga Hoki Malaysia paling lengkap adalah Coach Nur Saiful Zaini dan pemain-pemain remaja yang beliau kenali hingga 30 hingga 60 kelompok pemain muda berbakat negara. Senang cerita tak ada pemain yang dia tak kenal dalam Malaysia ni kalau dalam 23 tahun ke bawah. Jadi untuk pemilihan ini sangat tepat, sangat mudah sebenarnya untuk mengambil individu seperti ini untuk diketengahkan, memandangkan masa tidak mencukupi dan keberadaan kalian untuk beliau melakukan satu perkara yang luar biasa itu memang tak cukup, tetapi untuk melakukan perkara yang luar biasa ada sedikit memandangkan ada pertambahan saingan pasukan dalam Piala Dunia kali ini dan Coach Nur Saiful Zaini juga pakar taktikal kan. So mungkin akan ada perubahan-perubahan yang tidak sedap mata memandang, tidak banyak gol yang bakal ditampilkan skuad negara, tetapi result tu, keputusan tu mungkin akan memihak pada negara, mungkin dalam 15 pasukan terbaik barangkali daripada 24. Kita nak tengok sebenarnya Nur Saiful Zaini mengubah wajah skuad remaja ini selepas 2 tahun dia bersama. Dia 3 tahun kan? Lepas 2 tahun, masa tu dia akan menuai kejayaan. Itu kita harapkan. Apa pun terima kasih kepada Kal Nunis dengan penjelasan yang cukup padat. Kita benar faham sekali situasi yang ada pada kem remaja negara dan juga Nur Saiful Zaini. Diharapkan bagi masa kepada coach untuk memberikan impact sekurangnya untuk 2 edisi Piala Dunia. Okey, kita nak beres seketika dan sekembali selepas